Lepas ni tak payah susah-susah nak hidupkan bara api, nak buat BBQ ke apa semua. Tak payah nak kipas-kipas ni. Aku bagi korang satu tip. Cara untuk hidupkan arang dengan cepat dan mudah. Cara dia apa tahu? Cara dia gunakan barang ni saja. Apa nama barang ni? Nama barang ni adalah turbo fan. Ya ke? Entah, aku pun tak tahu nama sebenar dia. Tapi fungsi dia macam ni. Tengok Ni bara. Okay, bara api macam ni. Korang dah hidup sikit macam ni. Korang tekan ni. Buka nombor 1 cukup. Letak kat sini. Nampak tak? Kalau korang letak nombor 2, dia kuat ni. Nampak? Kalau letak nombor 3 lagi kuat. Ni nombor 3. Nampak? Oh, padu. Kalau korang jenis buat BBQ kan, malah nak kipas-kipas, pakai ni je. Nampak? Kuat. Api dia. Kan? Itulah aku cakap dengan korang. Kalau korang jenis kaki BBQ, suka pinik-pinik, aku nak tutupkan ni. Tutup tekan lama-lama Tutup tekan lama-lama, nanti dia akan padam sini. So, jenis korang suka pinik-pinik, camping-camping, suka bakar-bakar, tapi malas nak hidupkan api apa semua kan? Kau try ni. Beli barang ni, korang bawa pergi piknik mana-mana, standby. So, dia pun ada torchlight. Nampak tak? Dia memang function khas untuk apa tau? Untuk korang yang suka camping-camping. So, yang ni saya letak kat dalam beg kuning. Kau tengok kat dalam beg kuning, harga dia tak mahal, tapi sangat-sangat membantu untuk orang yang suka camping-camping tu. Okay, saya letak ni kat dalam beg kuning saya. Assalamualaikum.